ramai yang claim, dia cakap apa? Ini kan salmon je, bukan babi. Yang bestnya dia ada PDRN salmon. Penggunaan pengawet dan stabilizer dalam produk skincare mungkin tidak diisytiharkan secara jelas. Keadaan ini boleh menimbulkan keraguan terhadap status halal sesuatu produk. Jangan takut sis, walaupun tak ada logo halal, tapi dia selamat. Justru, pensijilan halal JAKIM adalah penting bagi memastikan setiap produk yang dikeluarkan benar-benar halal dan selamat digunakan. Orang fikir bila tak halal ni minyak babi. Itu pemikiran orang. Padahal kan, contoh yang terbaru, 2 minggu lepas saya ada call pihak JAKIM di mana House Cosmetic nak keluarkan satu produk. Market sekarang ni tengah trend PDRN. PDRN ikan salmon. Ikan salmon. DNA salmon. DNA salmon. Ni tengah glamour sekarang ni. Serum dah apa. Jadi saya pun start study pasal bahan mentah ni. Rupa-rupanya bila staff saya call kat pihak JAKIM tanya PDRN salmon ni halal ke? So salah seorang staff JAKIM tu bagi tahu setakat hari ni belum ada lagi mana-mana brand dekat Malaysia ni yang pergi submit halal JAKIM untuk PDRN salmon tu. Sedangkan PDRN salmon tu dah lambat dah jual kat market ni. Okey, lepas tu kami pun tanya apa isu dengan salmon ni, sebab salmon itself tak haram. Tapi antara benda yang pihak JAKIM kongsikan dengan kita orang, dia cakap ya, salmon tu tidak haram, tetapi kadang-kadang didapati proses ekstrak collagen atau DNA salmon tu, contohnya dia letak dalam alkohol, dia letakkan minyak babi dalam betul. untuk bagi benda tu tahan lama. Dan ramai yang claim, ini self claim juga, ramai yang claim, founder Muslim lah especially, dia cakap apa? Ini kan salmon je, bukan babi, jadi halal. Ini panggil self claim ni. So saya ingin tegaskan kat sini, benda yang haram tu bukan sahaja datang daripada bahan isaf, tetapi proses dia pun yang perlu dilihat. Dan untuk House Cosmetic, kita tak ambil PDRN salmon. Akhirnya kita orang ambil PDRN rose daripada bunga rose. Jadi apa komen Dr. Amy berkenaan dengan orang anggap daripada babi je haram, padahal itulah prosedur yang kita lihat sebenarnya. Sebenarnya kita kata main source dia, ingredient utama, tapi the flow the process tu. Flow the process itulah yang kita kena lihat step by step. Daripada satu-satu sampai macam tadilah proses tu. Banyak lagi sebenarnya. Macam-macam penyimpanan, suhu dia macam mana, campur dengan supaya dia nak stabilize dia. Sebab kosmetik ni dia akan mainkan peran segi stabilizer lah, supaya dia nak simpan, nak ekspor, nak tahan lama. Nak tahan lama, you nak buat kapal ni, so benda tu nak bawa ni. So dia kena ada benda yang kimia lain yang dicampur. Bila kimia lain tu, kimia tu datang mana? Yang ni mereka tak check. Mereka hanya check daripada pembuatan masa buat dia tengok ni daripada salmon, tumbuhan sekalipun. Tiba-tiba bila masuk, ada benda lain yang nak sampai ke Malaysia ni kan. Ya, mesti nak kena ada satu stabilizer untuk dia. Betul. Dan stabilizer yang paling compatible, dia dua, selalu alkohol ataupun minyak babi juga. paling mudah. Alhamdulillah, produk House Cosmetic telah mendapat pensijilan halal JAKIM Malaysia. Kilang Pungkat Ceras Kuala Lumpur dah 10 tahun ada sejarah JAKIM. Jomlah tukar kepada produk makeup skincare halal JAKIM Malaysia. Cantik keluar, cantik